menang saman ke atas Public Bank kan. Siansi apa semua duk main isu ni kan, tapi tak ada siapa pun orang kita yang pergi komen benda tu kan, jawab ke apa ke. Tak ada langsung macam senyap je aku tengok. 2023 punya kes kan. So Public Bank 2 hari lepas ni masuk hari ketiga dah, tak ada siapa yang komen pasal benda ni kan. Tak tahu ke, tak faham ke kan. Tapi dia punya cerita tu, sembang tu macam dia lah terpaling terror nak mengulas semua isu kan. Masuk buat isu ni semua tak tahu nak jawab. Saya tunggu juga geng-geng damai jawab isu NFC ni kan. Kok ada mengulas ke apa, rupanya tak faham isu NFC. So apa yang berlaku dalam NFC ni tuan-tuan baru-baru ni, Public Bank gagal rayuan akhir ke atas saman NFC Corp. Public Bank hari ini gagal dalam rayuan akhir terhadap keputusan Mahkamah Rayuan yang membenarkan saman 560 juta dikemukakan National Feedlot NFC Corp, NF Corp yang dan 4 lain berhubung dakwaan kebocoran maklumat. Panel 3 hakim Mahkamah Persekutuan berkata dalam keputusan sebulat suara menolak sebulat menolak rayuan bank itu untuk membatalkan keputusan Mahkamah Rayuan pada Ogos 2023. Ia menolak rayuan itu dengan kos dan mengesahkan keputusan Mahkamah Rayuan berhubung liability, apa yang berlaku liability. So dalam kenyataan itu, Lee Siam-si ada buat satu kenyataan hari ni. Dia kata dia tulis dalam Facebook Najib lah, sebenarnya dia tulis, kebenaran tentang NFC akhirnya terbukti semalam setelah lebih 13 tahun dibicarakan di Mahkamah Sivil. Ternak berlembu dalam kondo bakal memberi pulangan sehingga court rules NFC entitled. So dia kata bahawa sebenarnya apa yang berlaku selama ini adalah fitnah semata-mata. Rafizi telah memfitnah apa orang kata berkenaan dengan kes NFC ini, kata beliau. Okey, kita dengar, benarkah dakwaan tersebut fitnah seperti yang dikata ataupun dinyatakan oleh Lim Sian-si? Alright. So apa sebenarnya berlaku dalam kes NFC ni tuan-tuan? Saya nak cerita sikit dalam kes NFC dan kenapa saya kata Lim Sian-si ni menipu dalam kes ini. Saya tak tahu dia menipu ke, dia tak faham ke, dia sengaja buat tak faham ke, I also don't know. Saya pun tak faham sangat kenapa saya pun tak tahu kenapa dia mengatakan demikian yang saya sebut tadi. Alright, adakah NFC ini kerja Rafizi? Adakah NFC ni Rafizi bersalah di dalam isu ini menyebabkan dia kalah? Okey, dia macam ni tuan-tuan. Kalau apa yang kata macam tu bermakna dia tak faham kes ini. Dia tak faham kes NFC ni apa sebenarnya yang berlaku. Saya ceritakan. NFC ni dia ada 2 kes besar. Okey, dia ada 2. Dia sebenarnya ada 3. Dia 2. Dia sebenarnya ada 3. Satu, saman NFC terhadap Rafizi Ramli, saman fitnah di bawah defamation. Itu satu. Satu lagi adalah tuntutan daripada kerajaan pusat berjumlah lebih 200 juta ke atas NFC kerana gagal menunaikan apa orang kata feedlot sebagaimana yang dijanjikan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah saman NFC terhadap Public Bank kerana mendedahkan dokumen rahsia berkenaan dengan akaun bank tersebut kepada Rafizi Ramli. Okey, itu yang berlaku. Baik, saman fitnah NFC terhadap ataupun Datuk Saleh terhadap Rafizi, siapa menang? Jawapannya Rafizi menang. Mahkamah mengatakan tidak ada fitnah. Mahkamah dah final tidak ada fitnah. Kerajaan saman NFC kerana tidak berjaya menunaikan feedlot, siapa menang? Dakwaan terdapat salah laku tidak ada. Mahkamah mengatakan tidak ada salah laku yang dibuat oleh Datuk Saleh. Fine. Tetapi mahkamah telah mengarahkan dan kerajaan tersilap dan membuat kesilapan kerana membatalkan kontrak itu terlalu awal. Dan kerajaan gagal menyediakan kemudahan untuk NFC nak buat. Ada satu kemudahan yang kerajaan sepatutnya sediakan zaman Najib tapi tak berjaya buat. Okay. Tetapi kontrak tu dikira batal.
Bermakna sebenarnya memang projek itu gagal. Cuma tidak berlaku salah guna kuasa, tetapi projek itu gagal. Jadi NFC dikehendaki membayar lebih 33 juta kembali duit baki itu, kena bagi balik kepada kerajaan, dan hendaklah mengembalikan aset termasuk kondo dan tanah dikemas kepada kerajaan, kerana itu sebahagian daripada duit yang kerajaan yang digunakan untuk nak membeli aset pada waktu itu. Okey? Jadi sebenarnya adakah berlaku penyelewengan? Tidak berlaku penyelewengan, tetapi adakah berlaku ketidakcekapan sehingga menyebabkan projek itu tergendala? Ya. Mahkamah mengatakan memang ada masalah terhadap projek tersebut, kontrak itu dikira batal, maka hendaklah dikembalikan wang tersebut kepada kerajaan, baki 33 juta berserta dengan tanah digembas dan juga aset-aset lain termasuk kondo. Kembalikan kepada kerajaan. Okey. Now, cerita public bank yang berlaku 2 hari lepas tu cerita lain. NFC tak puas hati bila ada dia punya akaun mereka didedahkan kepada pihak ketiga iaitu Rafizi. Maka mereka menyaman public bank. Kan? Mahkamah mengatakan tak boleh nak quantify, susah nak quantify, tetapi akhirnya mahkamah Mahkamah Persekutuan mengatakan, Mahkamah Rayuan mengatakan Mahkamah Persekutuan mengatakan bahawa ada merit, maka public bank kena bertanggungjawab dengan dokumen mereka dan mereka boleh mendapat pampasan. Berapa pampasan? Itu mahkamah akan tentukan kemudian. Tetapi Mahkamah Persekutuan mengatakan terdapat breach, terdapat kebocoran duty amanah yang dipegang oleh public bank sehingga menyebabkan kebocoran maklumat tersebut dan mereka bertanggungjawab untuk membayar. So, adakah bermakna NFC ni tidak bersalah? Tak. Itu bukan kes menentukan bersalah atau tidak. Itu menentukan adakah wajar NFC ni bayar pampasan kerana kebocoran maklumat. Jawapan mahkamah, ya. Mereka wajar mendapat pampasan. Pergi Mahkamah Rayuan, Mahkamah Tinggi kata tak wajar, Mahkamah Rayuan kata wajar, Mahkamah Tinggi kata wajar. Mahkamah Persekutuan kata wajar. Maka wajar diberi pampasan. Itu saja. So, adakah bermakna NFC ni gagal? Ya, dia gagal. Mahkamah Tinggi di dalam kes sebelum ini mengatakan dia gagal. Projek itu projek yang gagal. Ya, dia tidak ada salah laku. Mahkamah mengatakan tidak ada salah laku disebabkan duit 250 juta tu kerajaan tak berjaya sediakan satu tempat yang sepatutnya disediakan untuk NFC. Kerana tak sempat sedia tu, apa NFC buat? Dia beli kondo, dia beli tanah, dia tak buat feedlot tersebut. So, salah 100% NFC? Tak juga. Salah kerajaan juga tak sediakan. Zaman Najib lah ni. So, dua-dua ada peranan. Jadi hakim kata, okey, kontrak ini dibatalkan, duit tersebut hendaklah dikembalikan kepada kerajaan. NFC kena kembalikan wang tunai 33 juta lebih dan lebih 80 juta aset dikembalikan kepada kerajaan. Itu je jawapan dia. Faham tolong share tuan-tuan yang dekat TikTok, tolong share. Alright, itu berkenaan dengan NFC. Saya tak faham. Ada ramai orang tak boleh nak explain benda ni, padahal benda ni simple je. Benda ni simple, tuan-tuan. Kalau benda simple macam ni korang tak boleh explain, macam mana kita nak pergi move forward ni? Risau aku ni. Entah-entah lepas ni aku dah tak nak buat live lagi dah. Saya mungkin akan berhenti macam Rafizi ke apa ke. Kan mungkin lah kan. Mungkin. Saya tak buat decision lagi ni. Saya tengah fikir-fikir kan ni. Dia pun nak buat bisnes dia. Saya pun apa lagi yang saya nak kena kejar sebenarnya? Kan apa lagi yang saya nak kena, apa lagi sebenarnya? What should I do? Kan? Apa yang patut saya lakukan? Bukan saya kata saya ni taksub Rafizi dia berhenti, saya berhenti. Bukan. Tapi sebab saya takut nanti kalau benda NFC macam ni pun geng-geng tu tak boleh nak explain, sampai 2 hari tak berjawab. Alamak, apa ni? Apa cerita kan? Jadi sedih lah kita jadi dalam keadaan macam tu. Dan kita kena ingat Rafizi menang saman fitnah pada tahun 2022. Mahkamah Persekutuan menolak rayuan akhir NFC dan Muhammad Saleh memutuskan bahawa Rafizi berjaya membuktikan pembelaan komen berpatutan. Dengan kemenangan tersebut, Rafizi memberi wang tersebut kepada orang ramai. Kalau siapa tak percaya, berita itu tuan-tuan boleh jumpa di dalam Sina. Di dalam Sina, tuan-tuan boleh jumpa dalam Sina. Rafizi beri wang menang saman NFC kepada orang ramai. Ini berita tahun 2022. Tuan-tuan boleh semak sendiri. Okay, 2022. Baik. So, kita pergi kepada kenyataan Rafizi. Okay, ini yang korang nak tunggu sepanjang hari ni kan. Okay,
live malam ni. Tuan-tuan nak tunggu Jemaah Menteri kepada... Okey, jadi kita dengar kenyataan daripada Rafizi Ramli. Okay. Saya telah menghantar surat peletakan jawatan dari Jemaah Menteri kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pagi ini. Peletakan jawatan ini akan berkuat kuasa dari 17 Jun 2025. Bermula dari hari ini, saya akan menghabiskan baki cuti tahunan sehingga 16 Jun 2025. Saya menyertai politik untuk membudayakan politik baru yang berteraskan kebertanggungjawaban dan mandat rakyat. Kekalahan saya dalam pemilihan PKR baru-baru ini bermakna saya tidak lagi mempunyai mandat dari parti saya untuk menterjemahkan agenda rakyat yang digagaskan oleh PKR menjadi program kerajaan. Seperti mana amalan di negara-negara yang menitik beratkan prinsip demokrasi, pemimpin yang kalah dalam pemilihan parti perlu memberi laluan kepada pemimpin yang menang mengambil tempat di dalam kerajaan. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada kepimpinan dan kaki tangan Kementerian Ekonomi yang telah memberi dukungan penuh kepada saya sepanjang saya di sini. Saya telah melihat sendiri kecekapan dan kemampuan sebahagian besar penjawat awam di sini yang berupaya merangka dasar dan disusuli dengan kerangka program yang berkesan. Saya yakin program-program untuk membaiki struktur ekonomi negara yang telah dipelopori oleh Kementerian Ekonomi akan terus dilaksanakan dengan jaya oleh penjawat-penjawat awam. Amanah terakhir saya sebagai Menteri Ekonomi telah disempurnakan dengan penghasilan rancangan Malaysia ke-13 yang telah dimuktamadkan dan menunggu untuk dibentangkan di Parlimen dalam sidang yang seterusnya. RMK 13 telah digubal untuk memberi penekanan kepada reformasi pendidikan yang lebih menyeluruh, termasuk beberapa reformasi struktur yang melibatkan Kementerian Pendidikan. Saya berharap Jemaah Menteri tetap mengekalkan beberapa reformasi berani yang melibatkan Kementerian Pendidikan di dalam RMK 13, walaupun saya tidak lagi berada di dalam Jemaah Menteri selepas ini. Akhir sekali, saya mengambil peluang ini untuk mengucapkan penghargaan kepada rakyat Malaysia, penjawat awam, pihak swasta, pihak media dan semua pemegang taruh yang pernah berurusan dengan saya sepanjang saya menjadi Menteri Ekonomi. Perjalanan kita untuk merubah struktur ekonomi negara menjadi lebih kukuh dan mencapai status negara berpendapatan tinggi adalah masih jauh. Oleh itu, kita wajar terus mengambil keputusan yang baik untuk jangka masa panjang, walaupun keputusan itu sukar dan berliku demi generasi masa hadapan. Demi generasi masa hadapan. Dan sebagaimana ditanya oleh wartawan tadi kepada saya, daripada Sina, tadi ada interview dengan saya, podcast dengan Sina tadi. Dia tanya, adakah apa orang kata lepas ini tidak akan dilaksanakan padu rasionalisasi minyak, subsidi dan sebagainya. Saya kata bahawa Rafizi dia laid out the plan, yang execute-nya ada eksekutif di dalam kerajaan. So eksekutif di dalam kerajaan ini mereka yang akan buat benda tu, mereka akan laksanakan. So itu tak patut jadi satu masalah sebenarnya. Dia tak jadi satu masalah. Okey. Dan macam dia kata tadi, sebelum dia pergi dia sudah siapkan RMK, Rancangan Malaysia ke-13 untuk diserahkan kepada kementerian dan dibentangkan di dalam kabinet. So settle, kerja dia settle kan. Tuan-tuan, saya ada buat satu posting hari ini, saya tulis berkenaan dengan peletakan jawatan, dan saya dah ramalkan bahawa saya dah bagi tahu peletakan jawatan berkenaan dengan Nik Nazmi dan juga Rafizi akan meletak jawatan. Ada orang katanya, ada orang lain ke yang akan meletak jawatan? Jawapannya tidak ada. Dan apa yang tersebar bahawa ini itu tidak benar, tidak ada peletakan jawatan daripada orang lain. Tapi saya ada tulis satu artikel berkenaan dengan peletakan jawatan ini, dan kita sama-sama baca, kita dengarlah apa yang saya tuliskan. Rafizi letak jawatan, Nik Nazmi pun ikut. Janganlah buat muka terkejut. Persoalan besar, apa kesannya kepada kita semua selepas ini? Bila Rafizi dan Nik Nazmi
umum untuk meletak jawatan selepas kalah dalam pemilihan parti, ada yang terenganga, ada yang kata biar betul, ada juga yang diam-diam lega. Saya tak terkejut sebab itu memang prinsip reformasi yang kami pegang sejak dulu. Kalah, letak jawatan, bertanggungjawab. Saya sendiri dulu masa dikenakan denda RM5,000 terus letak jawatan sebagai ketua cabang Petrajaya. Walaupun kalau nak tunggu habis penggal boleh je, tapi prinsip tetap prinsip, kebertanggungjawaban, walk the talk. Bila Rafizi kena tolak oleh perwakilan dan majoriti pimpinan parti, termasuk lebih 200 ketua cabang yang beri laluan kepada Nurul Izzah, itu bukan sekadar kalah, itu signal jelas dan dia terima dengan hati yang terbuka. Tabik hormat daripada saya. Tapi ada juga yang tanya, yang tak pegang jawatan parti pun masih kekal jadi menteri? Macam mana tu? Jawapan saya mudah. Lain orang, lain prinsip. Lain padang, lain belalang. Nak tahu kenapa dia tak letak jawatan? Kena tanyalah diri dia sendiri. Saya tak ada jawapan untuk prinsip orang lain. Tapi yang lebih penting untuk kita bincang sekarang bukan siapa letak jawatan, siapa kalah, siapa buat perangai dalam parti. Yang patut kita risau ialah tentang persoalan kelesuan politik. Kita pernah merasa tahun 2020 dahulu, 2021, waktu Rafizi ambil cuti panjang, kempen jadi sunyi, naratif jadi lesu, jentera diam. Masa itu Pakatan Harapan seolah-olah hilang arah. Rakyat pun tak tahu nak sokong siapa. Macam kapal tanpa nahoda. Sekarang ni bukan Rafizi seorang je yang berehat. Saya nampak seluruh tim dia pun nampaknya dipilih. Pilih untuk biar dan lihat. Nak test the water dulu agaknya. Amiruddin, Menteri Besar Selangor, kata sanggup ke depan jadi general untuk Izzah. Bagus. Tapi setakat cakap saja tak cukup. Samsul Iskandar yang dulu laju sokong Izzah, sekarang senyap sunyi dalam pejabat Putrajaya. Mungkin takut ditolak jadi panglima ke depan? Entahlah. Tapi persoalan sebenar sekarang bukan apa akan jadi pada Rafizi atau Nik Nazmi atau Akmal atau siapa saja dalam parti. Soalan yang paling penting yang perlu kita tanyakan, apa akan jadi pada kita semua? Apa nasib Pakatan Harapan selepas ini? Apa masa depan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri? Dan macam mana kita nak menghadapi 5 pilihan raya yang akan datang? Kalau ada yang jawab, relax lah, kita masih ada tim. Saya akan jawab secara terus terang, kalau itulah jawapan kamu, memang kamu seorang yang buta politik. Ini tulisan saya, saya sharekan di dalam Facebook tentang perkara ini. Menunjuk kenapa saya kata dia buta politik, tuan-tuan. Dia tak tahu. Dan saya cakap dengan Sina tadi, saya cakap dengan host Sina tadi, saya kata 6 bulan lagi interview saya. 6 bulan, setahun lebih kurang lah, 6 bulan 7 bulan lagi pergi interview saya lagi sekali. Sebab tuan-tuan akan rasa kelusuan politik itu dalam tempoh 6 bulan ke atas akan datang. Tuan-tuan akan nampak kelesuan politik bila kita sudah mula menghampiri sekarang Sabah. Lepas itu kita akan menghampiri pilihan raya negeri Melaka. Lepas itu kita akan menghampiri pilihan raya negeri Johor. Lepas itu kita menghampiri pilihan raya negeri Sarawak yang akan berlaku tahun hadapan. Mungkin tahun satu lagi 2027 Rawak. Dan akhirnya kita akan menghadapi PRU. Pada masa itu kita akan menyaksikan kelemawan demi kelemawan, kelesuan demi kelesuan dalam parti kita. Tuan-tuan, saya selalu kata I hate to be right. I hate to be right. Tapi kebanyakan benda saya cakap betul. Tadi saya posting, saya kata Rafizi dan Nik Nazmi sudah sah letak jawatan sebagai menteri. Rafizi keluar kenyataan, tapi Nik Nazmi belum keluar. So orang tanya kat bawah, mana kenyataan Nik? Betul ke Iswardi ni tentang Iswardi menipu? Tak lama lepas tu Nik keluar kenyataan. Saya kata, saya cakap tu bukan saya menipu. Memang saya tahu dia letak jawatan. Mereka sudah menghantar surat tersebut kira-kira pukul 1 tengah hari tadi. Menurut maklumat yang saya dapat, pukul 1 tengah hari dia orang dah hantar dah surat peletakan jawatan tersebut. Jadi wartawan tadi tanya juga, dia kata kalau kami sebagai rakyat ni kami tak puas hati. Kenapa Rafizi letak jawatan? Kenapa Rafizi kena letak jawatan juga? Dia kata tak wajar Rafizi letak jawatan. Sebab itu adalah jawatan itu adalah untuk rakyat. Dia kena serve the rakyat. Tuan-tuan, dia begini, saya jawab macam ni. Dia dipilih oleh rakyat sebagai ahli parlimen. Okey? Dia dipilih oleh rakyat sebagai ahli parlimen. Tetapi dia dipilih oleh presiden dan perdana menteri sebagai menteri. Dia beza, tuan-tuan. Rakyat tidak memilih dia sebagai presiden, sebagai
sebagai menteri. Rakyat tidak memilih dia sebagai menteri. Rakyat memilih dia sebagai ahli parlimen. Sebab kalau kita cerita pasal ahli parlimen, ramai je ahli parlimen di dalam Parti Keadilan, Pakatan Harapan yang tak ada jawatan apa-apa. Kan? So dia dipilih menjadi menteri pada 2022 kerana dia memegang jawatan tinggi. Nik Nazmi, Chan Lee Kang, Amiruddin, Rafizi Ramli, 5 jawatan ini, 4 naib dan 1 timbalan presiden diberi jawatan besar kerana mereka memegang jawatan tinggi. Tetapi datang pemilihan parti 2025, Rafizi Ramli kalah, Nik Nazmi kalah. Tinggal 3 je menang. Chan Lee Kang, Aminuddin dan Amiruddin. Mereka 3 ni kekal. Ramanan naik nombor 2. Undi tertinggi selepas Amiruddin adalah Ramanan. Kan? Ramanan undi nombor 2. Maka secara prinsipnya, bila mana Nik Nazmi kalah ketua cabang, Nik Nazmi kalah naik presiden, dia kena letak jawatan dah. Sekadar Nik Nazmi sekarang ini, Nik Nazmi hanyalah seorang ahli biasa di dalam Parti Keadilan. Dia tak ada jawatan apa-apa. Dia level saya dah sekarang ni. Maka dia tidak wajar memegang jawatan menteri. Satu jawatan yang amat tinggi. Sama juga dengan Rafizi. Dia sekadar hanya seorang ketua cabang. Tidak ada bezanya dengan orang-orang lain. Dia tidak ada jawatan tinggi. Mungkin ada tawaran lantikan, dia nak jadi itu, nak jadi ini. Lepas ini kita tak tahu. Tetapi kalau dia tidak terima, maka tidak wajar untuk dia memegang jawatan menteri. Sebab itulah kenapa Rafizi cakap tempoh hari, sebelum keputusan pemilihan parti dibuat oleh Presiden, Rafizi dah kata supaya jangan diadakan pemilihan parti pada tahun ini sebelum pilihan raya. Pada masa itu kami ada perbincangan, nak adakan sebelum pilihan raya ke nak ada ke selepas pilihan raya. Tim-tim Rafizi kata kalau boleh buatlah lepas pilihan raya. Kita kena pindah perlembagaan, kita buat 5 tahun sekali instead of 3 tahun sekali. Macam UMNO. Lepas pilihan raya 6 bulan buat pemilihan parti. Senang macam tu. Kalau berlaku pertukaran macam sekarang ini, kena tukar. Kena buat rombakan kabinet. Rombakan kabinet kena dibuat. Kan dah menyusahkan. So dia kena letak jawatan sebab dia dah kalah. Kena bagi. So dia berlaku di tengah-tengah ASEAN ini is. Dia eventually dia nak buat masa ASEAN ke lepas ASEAN ke dia akan berlaku. It will happen. ASEAN pun dah nak habis dah minggu ni last lah ni. Dia akan berlaku. Eventually dia akan berlaku. Dan kita minta supaya diadakan selepas PRU 2027 nanti baru pemilihan parti. Tetapi Presiden kata bahawa kena bagi juga sebab Kamil nak habis term AMK dia tahun ini. Okey, kita setuju. Kan, Rafizi setuju. Dia kata tak apalah, kita buat juga. Kita buat juga pemilihan parti. Tetapi Presiden kata macam ni, kita compromise. Kita buat pemilihan parti, kita buat juga sebelum pilihan raya, tetapi Presiden, timbalan Presiden tidak dipertandingkan, Ketua AMK, timbalan Ketua AMK tidak dipertandingkan, Ketua Wanita, timbalan Ketua Wanita tidak dipertandingkan. That was the deal. Tetapi apa yang berlaku adalah akhirnya last minute swing, tuan-tuan. Sebab itu bila Izzah kata tempoh hari, sebenarnya bila ada desas-desus mengatakan Rafizi letak jawatan, dah ada draft surat tu pun untuk letak jawatan. Draft surat tak ada, tuan-tuan. Dia kata pejabat telah dikosongkan. Pejabat tidak dikosongkan. Pejabat tidak dikosongkan. Malah Rafizi telah menyatakan minat dia untuk bertanding. Sebab dia dah meeting 2 kali secara 4 mata dengan Saifuddin dan juga 6 mata dengan Presiden dan Saifuddin sendiri untuk mengadakan pertandingan tersebut dan minta supaya Saifuddin tidak bertanding. Supaya mengelakkan perpecahan. Sebab lepas ini kan saya kata 3 tahun pertama Rafizi nak fokus kepada membetulkan negara. 2 tahun terakhir fokus kepada untuk pergi pada pilihan raya. Sepatutnya habis pemilihan parti ini, kalau Rafizi kekal sebagai timbalan Presiden, dia akan kekal untuk bertanding dalam atau untuk mengukuhkan parti dalam pilihan raya yang akan datang. So sekarang ini tiba-tiba ada satu grup damai menuntut janji daripada dia. Rafizi berjanji walaupun dia meletak jawatan menteri, dia akan membantu parti untuk mengukuhkan pilihan raya, untuk mengukuhkan parti secara akar umbi. Kita tuntut janji tersebut. Jangan tuntutlah, malulah kamu. Kalau dengan Rafizi kamu nak tuntut janji kan, kena ada kemaluan lah sikit. Sebenarnya tuan, Rafizi akan, ni saya cerita, Rafizi akan mengukuhkan akar umbi. Rafizi tak akan keluar daripada parti, dia akan mengukuhkan akar umbi. Tetapi akar umbi dia nak kukuhkan adalah akar umbi di Pandan sahaja.
Dia akan buat dekat Pandan saja. Dia tak akan pergi dekat Pematang Pauh ke, dekat Gombak ke, dekat Sarawak ke, dekat Sabah ke, dekat Kedah ke, dekat Johor ke. Dia tak akan bantu. Kan? Mungkin dia bantu pun dia bantu kawan-kawan dia lah. Tapi kalau bertanding pun, kalau tak, dia akan hanya perkukuhkan akar umbi di kawasan dia lah. Kalaupun dia diberi bertanding. Tadi juga wartawan Sina bertanya pada saya, dia kata, mungkinkah selepas ini Rafizi diberi jawatan seperti pengarah pilihan raya ataupun pengurusi JPRP, dia kata, Jawatan Kuasa Pilihan Raya Pusat, PAS Pusat. Saya kata tujuan pemilihan parti ini sebenarnya adalah untuk merampas satu kedudukan. Timbalan presiden ini untuk mengambil kedudukan apa, tuan-tuan? JPRP, pengurusi pilihan raya. Itu tujuan dia. Sebab siapa jadi timbalan presiden, walaupun tidak tertulis di dalam undang-undang, buat revisi. Dalam tempoh itu, kalau tuan-tuan jumpa, aku tak tahulah kalau dia dah laporan. So, kemudian laporan itu dalam fail tersebut akan diserahkan kepada presiden. Presiden akan tengok dan presiden decide. Walaupun mereka ada recommendation, JPRP ada recommendation. Contoh dia kata A sesuai. Okey, bagi kami A sesuai. Presiden akan tengok. Okey. Most of the time, presiden tak question JPRP punya position ataupun keputusan. Kebanyakan masa, sebab pada masa itu presiden tak ada masa nak tengok semua. Sekarang ni lagilah tak ada masa bila dah jadi Perdana Menteri, betul tak? Jadi biasanya presiden ni tak ada, kecuali lah ada 2-3 seat yang presiden nak. Presiden kata tak nak, saya tak nak A, B, C, D, saya nak letak E. Saya nak letak E juga bertanding kat sini. Itu kuasa presiden, itu prerogatif dia. And itu adalah prerogatif beliau. So beliau boleh buat. Tapi kebanyakan masa JPRP. So sekarang ini bila merebut jawatan timbalan presiden, mereka nak JPRP tu. So saya nampak memang agak sukar dan almost mustahil, walaupun tak mustahil, almost mustahil jawatan pengurusi pilihan raya, pengarah pilihan raya dan jawatan kuasa pengurusi jawatan kuasa pilihan raya pusat itu akan diserahkan kepada Rafizi. Dia tak akan diserahkan kepada Rafizi. Jadi bila tidak diserahkan kepada Rafizi, bermakna segala-galanya perlu diserahkan kepada timbalan presiden baru. So kalau sesiapa menuntut tenaga Rafizi lepas ni, Rafizi pun tak boleh bagi tenaga dia sebab tak jive. Calon itu perlu sesuai dengan kempen. Kita nak jual produk, tuan-tuan. Kita nak jual produk umpamanya. Kita nak jual produk. Cerita produk ni adalah tripod. Takkan kita nak jual produk, cerita kita pasal cerita macam mouse. Benda ini, alat ini boleh menggerakkan cursor anda. Kemudian kalau klik, memang boleh klik. Klik sini memang boleh. Kalau kita klik ini, dia boleh apa orang kata, dia boleh pergi kepada page seterusnya. Tak kena. Jadi orang yang mencadangkan calon tersebut, maka dia kena berkempen bagi pihak tersebut. Terima kasih 8,632 orang yang menonton kita. Tolong share lagi 90 share dalam TikTok. Terima kasih yang bagi gift. Kalau saya tak nampak anda bagi gift. Kan, mereka yang kena ke depan, nak kena bagi formula untuk kemenangan. So saya risau apa, tuan-tuan? Saya risau lepas ini kita akan ada kelesuan politik sekali lagi. Kita akan ada kelesuan politik sekali. Saya memang tak nak saya Perikatan Nasional itu jadi kerajaan. Tetapi apa yang kita buat untuk memastikan kita menang? Apa yang kita buat? Tadi saudara wartawan Sina tadi bagi tahu saya, bila dia interview ketua-ketua cabang yang menyokong Izzah, dia kata, kenapa anda menyokong Nurul Izzah? Dia kata, sebab kami nak satu kepimpinan baru. Kami nak kepimpinan baru. Saya jawab, kalau dia jawab kepimpinan baru, sama ada dia naif atau dia bodoh. Sebab dia kata, ini bukan masa untuk kita nak cuba benda baru. Kita dah masuk pilihan raya ni. Dia nak cuba benda baru, nanti tak apalah, bukan sekarang. Kemudian saya kata, bukan saya kata Izzah tu tak mampu. Cuma saya kata, setiap orang tu ada fungsi dan ada kekuatan dia sendiri. Dan Izzah, kekuatan dia bukan menghadapi pilihan raya. Bukan. Kalau takkan Pematang Pauh dia sendiri kalah, bukan setakat parlimen. 3-3 don dia kalah.
Tiga-tiga DUN kalah dengan parlimen-parlimen dia sendiri kalah. Pematang Pauh, tuan-tuan. Tempat lahir Anwar Ibrahim tu pun kalah. Macam mana dia nak jadi general perang? Tuan-tuan, saya kata Izzah ada kekuatan dia. Dia kalau kita nak compare, kita tak boleh compare Izzah dengan Rafizi dalam suasana perang pilihan raya. Dia macam seolah-olah kita nak compare lori 3 tan bawa sawit, lori bawa sawit dengan kereta Ferrari. Tak boleh nak compare. Yang mana lebih baik? Depends lah. Kalau kita nak bawa sawit, lori sawit lah. Lori bawa sawit lah lebih sesuai. Kalau kita nak berlumba di jalan raya atau di track, Ferrari lah lebih sesuai. So dia bukan soalan yang mana lebih baik, lori ke Ferrari. Salah tu nak compare. Yang mana lebih baik, Izzah ke Rafizi? Salah tu nak compare. Kalau kita tanya, yang mana lebih baik dalam menghadapi pilihan raya, Izzah ke Rafizi? Rafizi. Tuan-tuan, saya tanyalah terus terang. Okey, tuan-tuan tulis kat komen. Siapa yang lebih baik menjadi general perang? RR ke NIA? Tuan-tuan tulis. Kalau tuan-tuan rasa RR, tulis RR. Kalau tuan-tuan rasa NIA, tulis Nurul Izzah Anwar, NIA. Tulis sekarang. RR ke NIA? Tulis. RR. RR ke NIA? Tulis. Tulis sekarang. RR. Ada ke tulis NIA? Ada seorang tulis NIA. RR. Seorang je tulis NIA. Beratus lagi tulis. Anwar tak ada lain occasion ni. Anwar jadi Perdana Menteri. Seorang tulis NIA, yang lain semua tulis pasal Harun. Jangan disebut. Siapa tuan-tuan? RR ke NIA? Semua tulis RR. There you go. Tak payah saya cerita, tuan-tuan pun faham benda ni. Soalannya adalah, kalau kita tahu orang tu sesuai untuk nak bawa lori orang kata masa untuk angkut sawit, kita nak tukar kepada kereta Ferrari. Kenapa kereta Ferrari saja kita nak cuba sesuatu yang baru? Sebab kereta Ferrari ni cantik bentuk dia, dengan sport dia, lampu dia. Kalau tengok kat dalam kereta Ferrari ni, dia modern ni, Ferrari ni, dengan semua feature-feature dia, klik-klik. Alah, lori tu buruk. Dah lah gemuk. Ferrari ni cantik, dengan ramping dia, dengan elus dia, dengan kulit dia yang kulit pula dia, dengan dia punya metalik dia, cantik. Soalan kita bukan siapa cantik, siapa bagus. Soalan kita adalah, kita nak guna untuk apa? Tu soalan kita. Kita nak guna angkut sawit. Kalau angkut sawit, memang tak sesuai lah Ferrari. Nak angkut sawit, kita kena ambil guna lori sawit lah. Sepatutnya begitu. Tapi sebab tuan-tuan, kita ni, itulah saya kata tadi, bila orang kita kena cuba satu yang baru, sebab ada dia naif atau dia bodoh. Itu je. Bagi saya nombor 2 tu, dia orang bodoh. Sebab apa? Kebanyakan tu mungkinlah saya katakan, minta maaf lah, tapi saya tak minta maaf dalam benda ni. Sebab lepas ni korang akan minta dengan aku untuk pujuk Rafizi. Percayalah, aku ni jarang salah tuan-tuan, tapi percayalah lepas ni korang akan baru-baru ni ada kawan saya juga tu, dia penyokong damai ni. Dia geng damai. Saya tahu dia geng damai, saya tak kisahlah dia geng damai ni, teruskanlah. Tapi baru-baru ni dia keluar poster, kami tak nak Ramanan tidak patut. Bang, engkau masuk jamban, kalau kau berak, kau mesti kencing sekali. Sorry aku punya perumpamaan tu bukan nak refer pada jamban ya. Maksudnya it come with a package. Kau sokong Nurul, kau sokong Ramanan. Simple. Dia tak ada boleh pilih. Ramanan itu je. Kau tak boleh nak pilih, tak boleh nak kata aku tak nak Ramanan. Kau tak boleh cherry picking. Dan Ramanan menang nombor 2 lepas Amir. Okey tuan-tuan, saya nak tanyalah, terus terang lah, sekarang ini berkemungkinan besar Izzah tak akan jadi general perang. Ini saya cerita terus terang, Izzah tak akan jadi general perang. Yang jadi general perang adalah Amiruddin Syari, Menteri Besar Selangor. Baik. Di antara Amir dengan RR, siapa tuan-tuan rasa boleh bawa perang ni lebih baik? RR ke Amir? Tulis. RR ke Amir? RR ke Amir? RR ke Amir? Tulis sekarang. RR ke Amir? Alright. Yang mana satu? RR ke Amir? Tulis.
RR. Still RR. Still RR. Tak. Sebab itu saya kata, bila datang pemilihan parti tempoh hari, ada orang tak puas hati. Dia kata bahawa sebenarnya hakikatnya kita nak cuba yang baru. Saya kata, kau nak cuba yang baru? Silalah. Korang pun dah pilih. Tapi tak ada lah yang pilih tu dalam 9,000 je. Sedangkan kita ni ramai. Ada 8,000 undi yang dikatakan hilang. Saya malah nak komen pasal undi hilang tu lah. Ada 8,000 undi yang hilang. Dikatakan hilang. Saya tak tahulah. SUA boleh jawab lah benda tu nanti. Tapi you've made your choice. Tuan-tuan bolehlah letak apa sekalipun kat komen, dah tak guna dah. Rafizi pun dah letak jawatan. So, soalan kita, apa akan jadi pada Rafizi lepas ni? Saya percaya beberapa perkara. Pertama, dia akan fokus kepada pandan. Dia tidak akan membantu pilihan raya. Dia tidak akan memegang mana-mana jawatan kepimpinan tertinggi parti. Dan lepas ini, kalau dia dicalonkan, dia akan cuba mempertahankan kerusi tersebut. Kalau dia tidak dicalonkan, dia tidak ada masalah. Okey? Kalau dia dicalonkan, dia akan memegang kerusi tersebut. Kalau dia tidak dicalonkan, pun tidak ada masalah. Sebab itu saya kata, kenapa pentingnya mereka nak pegang jawatan timbalan presiden. Dia bukan isu Nurul, tuan-tuan. Bagi saya, Nurul, Izzah, Dr. Zaleha, Fuziah Saleh, saya nampak mereka ni orang baik yang ikhlas, tapi mereka tak nampak permainan halus. Dia nampak di depan mata mereka, mereka kata betul, nothing happen. Saya pun percaya mereka ikhlas mengatakan, mereka tidak menipu. Tetapi mereka tak nampak apa yang berlaku di sebaliknya. Kan? Right? Apa yang berlaku di sebaliknya. Ada yang tanya tadi, adakah tim hero ini akan membantu pilihan raya akan datang? Saya kata wallahu alam. I don't speak on behalf of semua pengikut dan juga penyokong hero. I don't. Saya tidak. Mereka. Dan macam saya kata tadi, saya ada dan saya nak buat live juga dengan Rafizi ya. Saya nak buat live juga dengan Rafizi. Saya tengah dapat usaha, tengah cuba buat dekat Pandan. Siapa yang nak pergi, tuan-tuan, tolong komen nak. Siapa yang nak pergi, tolong komen nak kat bawah. Siapa yang nak pergi, tolong komen nak. Kalau ramai, saya rasa kita boleh desak Rafizi untuk pergi live saya. Saya akan tanya dia soalan-soalan panas. Saya akan tanya dia soalan-soalan kontroversi yang tuan-tuan memang rasa nak tanya. Dan saya tahu soalan-soalan itu. Saya harap kalau saya jadi ni, ada yang kata daripada Penang nak turun, ada daripada Sabah dan Sarawak nak turun pun ada. Kalau confirm, bagi tahu awal, kami nak book tiket. Kalau Sabah Sarawak boleh turun, tuan-tuan, takkanlah tuan-tuan yang duduk Semenanjung tak boleh nak turun. Betul tak? Siapa yang nak, tulis nak. Siapa yang nak, tulis nak. Sebab saya akan cuba, surat saya dah hantar, budak saya dah call, dia melalui semua channel saya dah. Saya nak pastikan bahawa saya nak interview dia juga. Saya nak tanya dia banyak soalan. Banyak soalan saya nak tanya. Saya nak jawab. Dan saya akan tanya dalam kadar saya macam seolah-olah saya ni benci gila dengan dia. Sebab saya nak tutup buku dia, tuan-tuan. Saya dah kata bye-bye Rafizi. Selamat tinggal Rafizi. Buat masa inilah. Buat masa ini, selamat tinggal Rafizi. Saya akan tutup. Kita akan tutup buku. Anwar kalau jadi Perdana Menteri pun, dia akan jadi Perdana Menteri sehingga pemilihan parti 2032. 2032. Semua nak, bagus. Ada live. Tapi takkanlah nak pergi live. Datanglah. Kata reformasi, kata hero, tapi nak datang pun susah. Ajak Faizal Rahman sekali. Dia datang lah kot, tapi tak jadi host. Salah saya lah hostnya. Kan? So lepas ni apa, tuan-tuan? That is a good question sebenarnya. Lepas ni apa? Selepas ini apa is a good question. I also don't know. Saya kalau ditanya soalan itu, saya pun tak pasti apa jawapan dia. Cuma saya pasti adalah yang saya boleh katakan, kita akan menghadapi apa orang kata, satu kemuraman di dalam suatu suasana muram di dalam kita punya pilihan raya kita nanti. Suatu suasana muram.
Satu keadaan yang muram, yang lesu, yang tidak akan dapat menggerakkan parti ini jauh ke hadapan. Dan sebenarnya saya kesian agenda untuk membawa Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri buat penggal yang kedua tidak akan berjaya. Tuan-tuan, saya harap saya salah. I hope saya berharap saya salah. I hope I was wrong. Tapi saya rasa sehingga saya dapat live dengan Rafizi Ramli, saya akan stop live lah. Saya tak live lagi dah. Sehingga saya dapat live dengan Rafizi Ramli, yang tu nanti baru saya akan sambung live kot. Lepas ni saya rasa saya stop dekat sini lah dulu. Mungkin kan. So saya harap kalau tuan-tuan betul nak, datanglah nanti kan? Jangan datang-datang tengok-tengok saya dengan Rafizi ada seorang pun tak ada. So buat masa ni saya serahkan kepada tim damai. Saya pun dah dikeluarkan daripada grup penerangan dah. Saya pun dah dikeluarkan daripada grup penerangan. Saya rasa sehingga saya dapat interview dengan Rafizi, sekian saja daripada saya. InsyaAllah doakan yang baik-baik buat semua. Doakan yang baik-baik buat saya. Saya doakan yang baik-baik buat tuan-tuan dan perempuan juga. Dan saya doakan kita semua berjaya di dunia akhirat. Assalamualaikum.